Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. Greetings to everybody. Okay, selamat datang ke Rise and Reflect, Faculty Social Sciences and Humanities, Whoscore Digital Mindfulness Podcast 2026 dengan temanya Think Before Sharing. Saya Dr. Hazrul Hizam bin Karim, pensyarah kanan Fakulti Social Science dan Humanities OUM serta pengarah program bagi sarjana kaunseling. Saya amat berbesar hati kerana dapat mengendalikan satu sesi perbualan yang sangat-sangat kita tunggu, kita nantikan yang pastinya akan memberikan makna dengan tetamu yang kita undang pada hari ini yang saya panggil sebagai Umi di sebelah kiri saya dan juga di sebelah kiri Umi Profesor Madya Dr. Wong Hui Siu, pensyarah kanan di Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Open University Malaysia. Pada hari ini, kita akan membincangkan satu isu yang memberi kesan kepada ramai orang dalam masyarakat kita, iaitu pemulihan dan daya tahan selepas menjadi mangsa penipuan dalam talian. Kita sedar bahawa penipuan dalam talian bukan sekadar melibatkan kerugian kewangan tetapi ianya melibatkan emosi kita yang mendalam seperti rasa malu, rasa bersalah, kebimbangan. Dalam keadaan tertentu ada mangsa yang kehilangan keyakinan diri, suka untuk mempercayai orang lain ataupun takut untuk menggunakan dunia digital semula. Satu penghormatan besar buat kita kerana dapat bersama dengan Umi dan juga Dr. Wong pada hari ini untuk berkongsi pandangan, pengalaman dan mesej tentang isu yang kita akan bincangkan pada hari ini. Umi dan Dr. Wong, terima kasih banyak kerana sudi bersama kami dan kami berharap dan kami berbesar hati untuk menerima kehadiran Umi dan Dr. Wong pada hari ini. Jadi kita boleh terus mulakan soalan kita kepada Umi. Berdasarkan Umi, pengalaman Umi, apakah reaksi emosi yang biasa dialami oleh mangsa penipuan ini selepas mereka menyedari bahawa mereka telah ditipu? Dengan Whoscore, apabila nombor asing, mesej pelik, tawaran palsu masuk, kami akan kata kami lindungi anda daripada panggilan, mesej, pautan palsu dan semuanya. Whoscore. Silakan Umi. Terlebih dahulu saya ucapkan banyak terima kasih kepada doktor dan juga tim di sini kerana sudi menjemput saya lah. Umi adalah seorang mangsa scam. Dan sekarang Umi tak nak dikenali sebagai mangsa scam. I am a scam survivor. A survivor stand up and fight. Kalau biasanya, lazimnya kalau kita kena scam, seseorang kena scam, emosinya berkecamuk. Pada awal-awalnya dulu, berdasarkan pada pengalaman Umi, pada awal-awal dulu Umi rasa marah lah. Marah sangat. Hilang 75,000 sekelip mata dalam masa 15 saat. 25 hilang. Okay? Marah. Kedua, sedih. Ketiga, rasa macam kenapa Allah pilih aku ni? Apa salah aku? Itu normal. Walaupun Ustaz selalu kata jangan kata why me kan. Selalu Ustaz kata Ustaz bolehlah cakap macam tu. Biasanya orang kata Ustaz tak kena. Kalau Ustaz kena barulah tak tahulah Jadi pengalaman Umi lah semasa ni dan dengan ni. Satu lagi rasa malu. Sebab kawan-kawan kata bodohnya you. Kawan-kawan ni pula, kawan-kawan yang di peringkat tinggi pula tu. Ada title sebagainya. Dia orang dah kenal Umi dah bertahun-tahun. Habis dia kata bodohnya you. Takkan kita tak ada malu. Kadang-kadang Umi rasa nak tampar dia orang pun ada juga. Marahlah. Jadi itu adalah beberapa kata orang reaksi seorang yang kena scam. Dan tapi macam dalam kes Umi akhirnya Umi tak putus asa. Itu yang Umi bangkit dan bertindak. Okay? Dan tak ramai mangsa yang mahu dikenali.
Umi pun ketika ini 50-50. Tak ada orang tahu siapa Umi. Nanti lagi havoc. Ya, dengan keluarga Umi dan sebagainya. Keluarga pun boleh jadi malu juga. Mak dia bodoh. Okay? Dan sebenarnya orang tahu Umi ni bukan orang yang bodoh lah. Umi ni, I'm a fighter. I used to be fighting. Ya. Yes. Jadi itu sikit sebanyak lah pengalaman Umi. Dan biasanya siapa yang kena scam ni, itulah dia punya reaksi. Doktor. Ada perasaan malu, Yes. rasa tersinggung. Yes. Itu. Sensitif sangat kita. Betul. Menangis pun menangis, tapi macam Umi kan, I tend to control my emotion. I refuse to be, because at my age, kalau I succumb to all my emotion, I can go to a level of anxiety. Ya. Umi tak nak. Betul. Tak nak. After all, duit bukanlah segala-galanya. Kesihatan lebih penting di peringkat Umi ni. Kesihatan lebih penting daripada duit. Duit penting, tapi tidak sepenting kesihatan sebagai seorang warga emas. Betul. Okay? Saya sangat setuju tu Umi. Kesihatan diri tu lebih diutamakan. Ya. Okey Umi. Untuk soalan yang seterusnya kita nak tahu ni. Ramai mangsa berkata bahawa perkara yang paling menyakitkan hati bukanlah tentang kehilangan wang mereka, tetapi reaksi orang sekeliling. Macam Umi dah cakap tadi kan, dilabelkan sebegitu kan. Pada pandangan Umi, apakah bentuk sokongan yang paling diperlukan oleh seseorang selepas mereka menjadi mangsa ni, Umi? Sila Umi. Okey, pengalaman Umi sendirilah. Ya. Pertama sekali kita nak orang dengar dulu. Dengar dulu apa yang terjadi pada kita. Jangan terus-terus label. Ini kan bila dia orang nampak Umi, masa dulu kawan-kawan lah ni. Kawan-kawan ni. Hey, bodohnya you. You must not label anybody bodoh. Okay? Semua orang tidak dilahirkan bodoh. Kebanyakan orang dilahirkan cerdik. It's just the situation. So itu sangat-sangat penting. Kita jangan label. Okay? Dan kita mesti mendengar. Be a good listener. Listen to the situation. Lain situasi, lain reaksinya. Okay? Lain orang, lain cara dia menerima ujian itu. So ini sangat-sangat penting. Terutama sekali ahli keluarga. Kalau katalah mak atau ayah yang dah berusia ni kena, jangan sekali-kali jadi anak derhaka. Dan mengatakan, mak ni itulah. Dah meninggi suara. Kita kan dalam Islam, pun tak boleh. Betul. Ini pula kata, mak ni, itulah mak. Macam tu. Patut ke seorang anak bercakap begitu? Of course, benda ni tak berlaku pada anak-anak Umi lah. Umi train anak-anak Umi menjadi anak yang soleh dan soleha. Alhamdulillah. Tapi kan kebanyakannya anak-anak juga akan marah. Itulah mak. Itulah mak. Orang suruh belajar gini-gini tak ada. Itulah mak. Macam tu. Tak kira lah anak ke, menantu ke, cucu ke. Dia ambil kesempatan lah nak marah. Tak boleh. Kita kena listen first. Look at the situation. And immediately, member of the family kena bangun dan support orang yang kena scam tu. Ahli keluarga dia. Kemudian kawan-kawan. Kawan-kawan dah tahu kita. Jadi kalau dah tahu kawan you ni adalah orang yang dulu levelnya tinggi jugalah. Dalam mata awam kan. Takkanlah dia jadi bodoh. Mestilah dia ada sesuatu yang menyebabkan dia terjebak. Jadi patutnya you ask nicely, what actually happened? Jangan tiba-tiba juga bodohnya you. Ada seorang aja kalau Umi tak ingat, bekas menteri Umi. Dia kata, sepandai-pandai awak. Dia je seorang out of the many yang membodoh-bodohkan Umi. Umi memang terkenal seorang fighter masa Umi bekerja dulu. I fight. Okay. Tiba-tiba dah jadi macam ini. Mesti ada sesuatu. Jadi apa yang patut dibuat oleh kawan-kawan dan sebagainya, beri sokongan. Jangan malukan dia lagi. Jangan buatkan dia sedih lagi. Actually, orang yang kena scam ni pada Umi lah adalah orang yang Allah pilih. Okey. Mesti ada sesuatu di sebalik. Okay? Betul. Sangat menarik apabila Umi mengatakan bahawa kita adalah insan terpilih dan kita pandang dari sudut yang positif.
even though berlakunya sesuatu yang merosakkan jiwa kita. Umi sentuh juga tentang jangan kita melabelkan seseorang. Jangan kita terus melabelkan seseorang, dan kita seharusnya lebih banyak mendengar. Be a good listener. Kerana apa? Kerana kejadian ini Umi, Dr. Wong, ianya boleh berlaku kepada sesiapa sahaja. Yes, Okey. Yes. Kita mungkin selamat pada hari ini, kita mungkin berasa macam saya tak kena lagi kan, tetapi apabila berlaku dalam diri kita ataupun berlaku dalam keluarga kita, waktu itulah kita mula berfikir di sebaliknya. So jangan melabel, be a good listener dan berada dalam support system yang baik. Umi, Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kita nak beralih pula kepada Dr. Wong. Dr. Wong, Okey. dari sudut psikologi, dari sudut kaunseling, Dr. Wong, dan sokongan emosi. Okay? Dalam membantu seseorang yang sedang berdepan dengan rasa malu, kehilangan keyakinan diri, apakah peranan yang boleh dimainkan maknanya selepas berlakunya trauma ini, apa yang boleh kita sebagai mangsa ini hadapi dari sudut psikologi dan kaunseling, Dr. Wong? Okey. Silakan. Dengan who's call, apabila nombor asing, mesej pelik, tawaran palsu masuk, kami akan kata kami lindungi anda daripada panggilan, mesej, pautan palsu dan semuanya. Who's call? Okay. Terima kasih Dr. Hazrul sebagai moderator dan juga Umi. Dalam konteks ini, seperti yang dikongsikan oleh Umi tadi, dikatakan sebagai survivor ni memang menghadapi banyak cabaran. Dalam konteks counselling ini, iaitu proses menolong dan juga support. Through counselling, through psikoterapi, kita cuba membantu sesiapa sahaja yang memerlukan sokongan, bantuan. Pertama, melalui proses kaunseling dan juga psikoterapi ini, saya yakin sesiapa yang mengalami kejadian-kejadian, tak kiralah kejadian apa pun, tetapi dalam konteks ini adalah scam. Jadi memang anger, marah, frustrated, hurt itu teramat sangat yang menyebabkan anxiety mungkin, ataupun trauma mungkin. Jadi tentu orang ini dia punya emotion teramat sangat dirasai. Jadi melalui konteks counselling, menolong dan juga support yang boleh diperolehi, dia boleh release dia punya emotion tersebut. Jadi dia tak akan merasakan perseorangan diri, dia tak akan merasakan anxiety teramat sangat ataupun loss selama-lamanya. At least when come to counselling, dia berikan dia sedikit harapan. Di situ dia boleh dapat support, dia boleh dapat guidance. Jadi orang yang lost ini, when come to counselling, melalui beberapa sesi, mungkin dia boleh dapat, orang kata, learn bagaimana nak cope dengan situasi yang buat seketika ini telah menyebabkan dia punya fikiran, dia punya emosi terganggu sehingga kehidupan hariannya sudah mungkin terjejas moodnya, perasaannya, mungkin sedih kerana teringat kejadian-kejadiannya tersebut. Ya tak? Betul. Jadi help orang yang memerlukan bantuan dalam konteks ini untuk pertama release dia punya feel seperti Umi kata, berasa duty. Jadi ini yang kita harus membantu untuk beri support kepada orang seperti individu seperti ini untuk hilangkan dia merasa menyalahkan diri, why, kenapa saya,
Jadi perkara-perkara seperti ini boleh mengganggu kehidupannya kerana apa yang dialami itu sudah pun orang kata impact dia punya emotion. Ini yang harus kita bantu dia, ya. Reduce dia punya inilah, ya, dia punya rasa bersalah. Itu sangat penting, ya. Begitu juga saya rasa build up dia punya confidence semula supaya dia kembali kepada biasa. Itu yang paling penting. Okey. Baik. Maknanya dalam konteks kaunseling kita perlu dapatkan bantuan. Ya, untuk kita releasekan, untuk kita berasa lebih tenang. Tapi Dr. Wong, relate to that scenario tadi, mengapa apabila berlakunya perasaan yang hiba, yang marah, perasaan rasa malu ini, dan apabila mereka telah berjumpa dengan kaunselor, dan reduce lah, perasaan tu dah kembali tenang, tetapi masih ada lagi perasaan yang berkecamuk ini, perasaan bersalah dan menyalahkan diri sendiri ini. Kenapa sukar untuk mereka lepaskan perasaan ini hingga terbawa-bawa mungkin bertahun-tahun lamanya? Silakan Dr. Wong. Okey, terima kasih. Soalan ni memang baik, ya, dan pada pandangan saya lah, ya, dari sudut psikologi ataupun counselling, as a orang kata survivor yang bangkit daripada kejadian-kejadian seperti ini, kita harus faham bahawa ia memang sangat-sangat hurt, sangat-sangat frustrated. Mungkin satu kataan yang saya boleh gunakan untuk gambarkan keadaan ini, that is a luka besar. Luka besar dari segi emosinya, dari segi psikologikalnya, dari segi image-nya, seperti takut dilabelkan, seperti Umi kata, dilabelkan, dia takut kawan-kawannya, takut rakan-rakan sekerjanya yang mengenali selama ini, kenapa kita terkena. Jadi dia merupakan satu wound yang sangat-sangat teramat besar, yang sukar. Jadi dia perlu take time. That's why dia begitu lama. Kenapa kejadian itu masih memerangkap emosi orang itu. Yang seterusnya, of course, this tragedy ini memang merupakan sesuatu pengalaman yang amat pahit dalam hidupnya. Mungkin dia boleh menjejaskan, kita kata, that is a crisis in the life. That is a crisis di mana kejadian yang dikatakan pahit ini sentiasa bermain di dalam fikiran individu tersebut. Dia play in the mind. Sebab memori kita sudah code kejadian itu. Jadi gambaran tersebut di mana ketika kita di-hypnotize, untuk melakukan perkara itu tanpa disedari, inilah yang sentiasa bermain dalam fikiran kita. Jadi kita harus, kalau dalam konteks counselling, kita harus membantu orang ini how to cope and also acknowledge and also manage this emotion dengan baik supaya membantu dia kembali kepada biasa. Ini yang sangat-sangat mendalam dalam hidupnya, sebab apa yang dia alami ini, saya rasa that is a very very sad punya moment. Memang dia perlu masa untuk bantu diri dia. Jadi of course dia rasa macam dijudge itu memang dia bimbang. That's why
kalau orang yang tak berani, tak keluar daripada perangkap ini, dia akan keep silence. Ya? Tapi nasib baiklah. Ramai kita tengok mangsa-mangsa selepas sesuatu tempoh, ya, selepas diketahui oleh family, rakan-rakan, jadi mereka kembali. Just to look at mereka yang sembunyi. Ya, kadang-kadang kita dengar berita kata bangsa ini dia kata tidak boleh diberitahu, tidak boleh memberitahu sesiapa, jangan beritahu family. Jadi dia tertahan, dia keep silence sehingga dia rasa begitu perit sekali. That's why buat begitu lama kenapa dia masih terperangkap di situ. Ya. Okey, sangat menarik. Kupasan daripada Dr. Wong dari sudut psikologi, bagaimana kita memerlukan khidmat bantuan, servis kaunseling untuk memberikan bantuan meredakan. Sesungguhnya Dr. Wong, Umi, apabila berlakunya penipuan skamer ni, ianya satu luka besar dalam diri kita, dan saya tidak boleh menggambarkan macam mana kita nak hilangkan atau nak pulihkan kembali satu luka yang besar ini. Ianya satu yang macam Dr. Wong bagi tahu tadi, ianya bukan satu tempoh masa yang mudah, bukan satu tempoh masa yang singkat untuk kita kembali kepada pemikiran asal. Mungkin tidak boleh langsung, sebab kita masih lagi memainkan perkara-perkara tersebut dalam minda kita. Dr. Wong, terima kasih Dr. Wong. Kita nak kembali kepada Umi. Satu soalan lagi, Umi. Apabila seseorang mula kehilangan keyakinan diri, mereka sendiri, apabila selepas ditipu, di manakah, Umi, mereka patut mula untuk bangkit semula, dan untuk mendapatkan kekuatan diri mereka ni, nak mula daripada mana ni, Umi? Silakan, Umi. Ni pun berdasarkan pengalaman Umi lah, Ya. Umi adalah seorang Muslim, a practicing Muslim. Okay. Untuk hari itu, 3 hari selepas itu, Umi bagi tahu dengan anak-anak. Okay. Tak ada seorang pun anak Umi yang marah. Pasal dia dah tahu dah, kalau dia marah, mak dia bantai dia orang balik. Okay. So everybody is like very cautious. Okay. Right. Kemudian dah buat laporan polis, dah semua gitu ini. I decided, masa tu masih lagi on the warpath, geram, marah. Tapi Umi rasa, terbayang di minda Umi, there must be something behind this. So, sebagai seorang Muslim, tiap-tiap malam selama 2 minggu, Umi bermunajat. Duduk malam lepas buat solat taubat, solat hajat dan sebagainya, duduk dan bercakap dengan Allah. Umi tanya, mesti ada sesuatu yang Allah nak suruh aku buat. Okay. Akhirnya syukur Alhamdulillah, selama 2 minggu, akhirnya Umi diberi satu macam, bukan hidayah lah, satu I don't know what to say lah. Umi berpendapat dan conclude bahawa I have been chosen by Allah to do something. That's the word. Chosen. Yes. Sebab Umi ada network. Okay. Umi dulu bekerja di satu jabatan kerajaan di mana network Umi itu melibatkan PDRM, melibatkan peguam negara, kehakiman, penjara dan sebagainya. Jadi Umi fikir, ya Allah, mungkin Kau nak suruh aku buat sesuatu. That is the reason kenapa kau pilih aku. Dan Umi juga memang adalah seorang insan, syukur Alhamdulillah, yang tidak pernah mengutamakan keuangan. Lebih kepada kesihatan, ketenangan, kebahagiaan. So bila Umi kata 75,000 tu memang banyak. Tetapi
Allah nak suruh aku buat sesuatu menggunakan network aku. Mm-mm. Itu adalah satu kesedaran yang sangat-sangat penting. Dan setelah Umi conclude begitu, Umi rasa Umi perlu membuat sesuatu untuk menyedarkan masyarakat. In fact, the first thing that I did was I recorded a voice record, a voice message, voice ni, and I sent it to all my friends. Voice note ini menjadi viral. Dekat mungkin 500,000 people heard about it. Oh. Dan it also went all over the world. It went to my friends in Paris, it went to UK, it went to Australia and all that. Dengan Who's Call, apabila nombor asing, mesej pelik, tawaran palsu masuk, kami akan kata, kami lindungi anda daripada panggilan, mesej, pautan palsu dan semuanya. Who's Call. Voice note ini menjadi viral. Dekat mungkin 500,000 people heard about it. Oh. Dan it also went all over the world. It went to my friends in Paris, it went to UK, it went to Australia and all that. So, dengan cara itu, Umi juga telah dapat satu ilham yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya menggerakkan satu gerakan. Gerakan ini perlu dilaksanakan sebagai seorang individu dengan networknya. Masa tu Umi tak ada panggil apa-apa pun gerakan ni. Hanya Umi kata gerakan bertindak anti-scam. Oh, ada namanya tu. Gebas. Gebas. 5 orang aja kawan-kawan Umi. Ya, 5 orang dan kami duduk dan kami berbincang what can we do as a group. Because each and every one of us dalam grup ni mempunyai satu kepakaran, yang kedua mempunyai network. Okey. Dan kita adakan perbincangan. Dengan cara itu, perasaan marah, perasaan geram, perasaan malu itu perlahan-lahan terhakis. So that is a very important thing. Tapi Umi juga pernah, Umi ada satu anak angkat dia psikoterapis. Dia juga telah membuat sesuatu latih amal lah to release whatever is in my mind. Macam Dr. Wong kata tadi kan, I refuse to let it be in me. So I went through this session 2 kali, 3 kali dengan dia. Lama kelamaan perasaan itu terhakis perlahan-lahan. So in the end, that is the most important thing that I feel. Allah memang pilih Umi. 75,000 is a lot of money. I keep saying to myself. Betul, Umi. Tetapi insya-Allah kalau Umi dapat pahala Betul. dengan berjihad, ini adalah Umi anggap sebagai jihad. Dan Umi selalu mengatakan dalam sesi-sesi dengan perkongsian dan sebagainya, scammer ini lebih teruk daripada iblis dan syaitan. Iblis dan syaitan itu memang dah ada dalam Al-Quran. Allah dah tunjukkan dah ciri-cirinya. Tetapi scammer ini sangat-sangat kreatif dan sangat pandai disguise themselves. Okay, so itu adalah satu jihad yang insya-Allah kalau tujuannya begitu, dan Umi bukan nak famous, Umi bukan nak jadi influencer macam orang-orang sekarang. Umi buat ini sebagai satu jihad, insya-Allah mungkin pahalanya insya-Allah jauh lebih banyak daripada 75,000 yang Umi hilang. Betul. Berasaskan itu, berprinsipkan itulah, maka Umi telah menggerakkan satu kumpulan yang dipanggil Gerakan Bertindak Jelajah Anti-Scam. Dipelopori oleh Gebas tadi. Grup yang 5 orang tadi. Baik. Dia menarik apabila Umi mengatakan bahawa Umi adalah the chosen one, insan yang terpilih. Dan apabila kita ada satu pemikiran yang begini Umi,
kita akan rasa lebih tenang, Umi. Ya. Dan apabila kita melihat bahawa apa yang kita akan lakukan selepas ini, kita mengharapkan keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mengharapkan hidup kita lebih tenang, ya Umi ya. Tapi Umi, ada mangsa yang mengambil masa bertahun-tahun untuk memaafkan diri sendiri. Untuk menerima apa yang berlaku selepas mereka ditipu oleh skamer ini. Jadi bagi Umi, apakah yang Umi ingin katakan kepada mereka yang masih lagi tidak dapat menerima keadaan situasi mereka ini, yang masih menyalahkan diri ini, untuk berjuang dan untuk berdamai dengan takdir mereka ini? Silakan Umi. Okey. Kepada kawan-kawan yang senasib dengan Umi lah, okey. Kita kena selalu merujuk balik kepada apa yang dikatakan oleh dalam Al-Quran. Ya. Setiap yang berlaku itu pasti ada sebab. Okey. Setiap ujian yang Allah bagi pada kita itu, Allah nak kita mendekatkan diri kita kepadanya. Bukan bermakna kita ni tak dekat dengan Allah. Sebab kebanyakan dari kita, almost all of us, memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim 17 kali dalam sehari kalau kita solat 5 kali. Ya, 5 waktu. Jadi semua orang tahu. Tetapi akan mengambil masa untuk kita menghayati dan juga mengenal diri kita. Macam Umi mengenal diri Umi. Umi adalah seorang yang memang notoriously known to be a fighter. Wherever I was, whether it's in the NGO ke, di lapangan ke, masa berkhidmat ke, itu satu. Yang kedua, keluarga Umi, keturunan Umi lah ya, adalah orang-orang yang sentiasa memberi khidmat kepada masyarakat tanpa diberi apa-apa anugerah oleh pihak-pihak berkuasa. Maknanya kerajaan ke, leader ke, prime minister ke. Tapi arwah ayah selalu menyebut, arwah mak selalu menyebut, kita buat kerana Allah, kita jangan harapkan pujian daripada manusia dan jangan harap mendapat apa-apa award. Ya. Kita buat betul-betul kerana Allah. So I am sure other religion also have the same principle. So that is very, very important for us to go back to basic. Masalah kita ni kadang-kadang kita merajuk sangat, marahkan diri dan sebagainya. Kita kena, kalau kita nak bangkit, kita kena betul-betul kuat. Ya. Dan kita kena lawan emosi kita dalam apa juga yang dikurniakan oleh Allah. Kita semua tahu ujian tidak akan berhenti. Ya. Sehinggalah kita sampai ke jannah. Ya. Itu adalah satu yang patut memberi kita kekuatan untuk berdamai dengan takdir. Apa yang Umi lakukan ialah berdamai dengan takdir. Walau bagaimanapun, dalam sesi-sesi perkongsian Umi selama ini, selama Umi kena hari itu 2022, ya, now dah 2026, 4 tahun ini, 4 tahun. Umi selalu ingatkan diri Umi, jangan ujub dan riak. Jangan kata, wui, terrornya aku. Wui, korang bukan macam aku. Jangan. Ya. Kalau kita ada prinsip, ada tabiat Saya itu, rasa, habis pahala kita. Ya, okey. Satu besar zarah pun kalau kita kata, wui, terrornya aku. Ya. Aku gini. Habislah pahala kita. Betul. Dan jihad ini bukan saja memberi I don't stop at just creating awareness. I must do something more. Right. And I will never ever give up. Seperti yang ramai kawan-kawan Umi tahu, Umi telah mengadakan satu memorandum di mana ada 13 cadangan yang telah Umi kemukakan kepada pihak berkuasa zaman dulu, bukan zaman kerajaan sekarang, kerajaan dulu. Dan rasa Umi I really took and make a real effort with my network untuk menghantar kepada semua member of parliament ketika itu. That is something that kalau silap-silap orang, ui, terrornya aku boleh hantar semua memorandum kepada 200 lebih MP, all the ministers, the prime minister, Tun Mahathir, ketua pembangkang PMX masa tu. Boleh. Habislah kalau Umi kata, ui, terrornya aku.
Hilang habis semua. pahala tu Dr. Wong. Kami orang Islam tak boleh macam tu. Tapi Umi ni adalah seorang, syukur alhamdulillah diberi oleh Allah kekuatan untuk lawan emosi tu, Jadi kepada mangsa-mangsa, jangan rasa malu. Take it, you are the chosen one. God wants you to do something, even in your own community. Share, don't feel ashamed. Yeah, it's a matter of the tagline here. It's not a matter of who, it's a matter of time. Siapa saja boleh kena scam. Jangan kata orang mangsa scam ni, Dr. Wong, orang bodoh. Orang yang tak reti belajar, orang yang tak mau belajar. Jangan. Jangan terlampau suka melabel orang. Tidak. Dan yang kedua yang sangat-sangat penting juga, sokongan daripada keluarga itu sangat penting. Memberikan kekuatan kepada mangsa. Ini kadang-kadang anak nombor satu sekali. Itulah mak ni tak mau dengar cakap kami. Sekarang ni kan, dalam zaman-zaman sekarang ni, anak-anak, pasal dia lagi pandai dalam digital world ni, Dr. Bang. Itulah mak. Orang dah suruh dah mak belajar, mak tak nak. Banyak cantik. You shouldn't say that to your parents. You should say, mak, this is how you should do it. This kan. Jangan-jangan mak tu lagi terror pada anak tu. It's just that technically dia tak berapa pandai digital. Dia lain mak lagi pandai. Mak yang lahirkan kamu. Kamu jangan action. Okey? Dengar semua orang-orang yang anak-anak yang mendengar podcast ini. Betul. Terima kasih Umi. Apabila kita bercakap Umi tentang the chosen one, and then kita berdamai dengan takdir kita. Kita memilih untuk menjadi begitu. Tetapi kita kena faham, macam Umi bagi tahu tadi, kita kena ada usaha untuk keluar daripada keadaan itu, untuk keluar daripada rasa bersalah, untuk keluar daripada perasaan malu itu. Kerana apa? Kerana kalau kita tidak mengambil langkah tersebut, kita akan sampai bila-bila pun kita tidak berdamai dengan takdir kita. Jadi kita boleh rasa sedih, kita boleh rasa marah, tetapi jangan sampai kita terbawa-bawa untuk tidak melakukan sesuatu. Kita yang the chosen one ni, kita yang terpilih ni, kita perlu ada satu rasa tanggungjawab Umi Dr. Wong untuk kita create the awareness kepada orang lain. Mungkin tak banyak, mungkin sedikit, tetapi itu juga cukup untuk membantu, insya-Allah. Jadi ada soalan terakhir kepada Dr. Wong. Okey. Sebagai seorang pensyarah di dalam bidang kaunseling, bidang psikologi, Dr. Wong apakah mesej yang ingin Dr. Wong sampaikan kepada mereka yang sedang berusaha untuk pulih, untuk membina semula keyakinan diri, untuk meneruskan kehidupan menjadi selepas menjadi mangsa penipuan dalam talian ni. Kita nak dengar mesej daripada Dr. Wong. Silakan Dr. Wong. Okey. Soalan yang sangat menarik Pertama, dari sudut psikologi, mungkin kita kata begini, ini merupakan satu ujian dalam hidup. Ujian ini akan dihadapi oleh semua orang, tak kira sesiapa pun, seperti Umi cakap tadi. Anggapkan setiap kejadian itu merupakan satu ujian yang diberikan kepada kita untuk menjadikan kita lebih kuat. Dengan Whoscall, apabila nombor asing, mesej pelik, tawaran palsu masuk, kami akan kata, kami lindungi anda daripada panggilan, mesej, pautan palsu dan semuanya. Whoscall. Itu yang pertama. Yang kedua, saya fikir begini, satu mesej yang penting, kita dalam kehidupan seharian, tak kiralah peringkat umur mana pun, jangan putus asa kerana sesuatu kejadian. Di mana kejadian ini mungkin dia akan cuba menggagalkan kehidupan kita selama-lamanya. Itu kita kena take notes. Apa yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita, tak kiralah sesiapa pun, dia perlu bangkit semula. Kalau
tersungkur, kalaulah tertipu, kalaulah menjadi mangsa ini, mangsa itu, kita perlu bangkit. Emosi, rasa sedih, geram, marah itu ada, tetapi hanya satu proses perjalanan sahaja. Kita perlu ubah sedikit fikiran kita supaya melihat perkara itu sebagai sesuatu yang positif seperti Umi kata. Kejadian ini yang melanda kita, mungkin Tuhan membawakan sesuatu mesej yang lebih bermakna kepada kita supaya perkara itu kita anggap that is a learning curve dalam kehidupan kita. Kemudian saya rasa satu mesej yang penting ialah kita harus sentiasa move forward. Kalau sudah berlaku sesuatu kejadian itu, kita boleh sedih. That is hak kita untuk rasa sedih, untuk kita merasa menangis, tetapi masa akan berlalu. Jadi we have to always take a step to move forward supaya kita tidak terkunci selama-lamanya di situ, untuk sedih selama-lamanya, untuk menangis selama-lamanya. Ya, di mana di hadapan situ ada banyak perkara-perkara yang bermakna, yang lebih indah, yang lebih menarik menunggu kita. Kita harus menuju ke situ. Itu yang saya rasa kita kena melihat ke hadapan. Ya, jadi pertama, persepsi kita, sikap kita dalam hidup, matlamat mesti jelas. Kita hidup ini mesti ada matlamat. Ya, although kita lost seketika sekarang, tetapi perjalanan hidup kita bukan sekadar terkandas begitu sahaja. Ya, jadi seperti saya kata, saya ulang, jangan kita tersungkur selama-lamanya kerana satu kejadian ataupun kerana that is the words yang orang labelkan kepada kita, kita tersungkur selama-lamanya. Jangan begitu. Itu saya punya mesej. Ya, kehidupan yang lebih bermakna sedang menunggu kita ke situ. Itu saja. Yes. Okey, terima kasih Dr. Wong. Satu mesej yang sangat jelas. Di hadapan kita sedang menunggu satu keindahan, satu kebahagiaan, ya, yang kita, walaupun kita belum menapak ke situ lagi, tetapi kita perlu mulakan satu usaha untuk kita keluar daripada keadaan kerunsingan yang kita hadapi, ya Dr. Wong, ya. Jangan putus asa, perlu bangkit semula. Ini mesej yang kita dengar daripada Dr. Wong tadi. Okey, terima kasih Dr. Wong, ya. Dan ini adalah soalan terakhir, ya, podcast kita kepada Umi. Sebagai seorang yang pernah mengalami pengalaman duka ini, Umi, ya, dan kini Umi aktif dalam advokasi kesedaran awam. Apakah perkara yang Umi harapkan masyarakat boleh sentiasa ingat apabila berhadapan dengan mangsa penipuan dalam talian ini? Silakan Umi. Okey, nombor satu tadi yang macam kita sebutlah, ni pun pengalaman Umi sendiri, ya. Mungkin boleh share. Kena sentiasa berhati-hati dalam dunia digital. Okay. Semua tools, all these digital tools are only tools. Ya. Ya. Orang yang menggunakannya itu adalah manusia. Nombor satu sekali, kalau bolehlah kita create a generation of using the digital tools for something better, for something good, and not to actually scam people. Ya, kepada kamu yang tak kiralah agama apa pun, ingat, ya, Umi selalu ingatkan orang-orang muda, money is not everything. Yes. Right? So, kamu mungkin dapat scam 1 juta, 2 juta, tapi ingat, Allah akan tarik
Yeah. pada bila-bila masa. Nothing belongs to you. Not even that 1 million doesn't belong to you. So, kita kena balik to basic. Umi nak cakap kita balik ke basic dan menghayati apa saja ajaran agama-agama kita tentang perkara ini. Yang kedua, kita punya sokongan tu dalam keluarga itu mesti kita pertingkatkan. Maknanya kalau mak dan ayah ataupun siapa-siapa saja yang menjadi mangsa, kita patut come on board and support. Jangan sekali-kali kita join the other group dan ostracize your family members. So, unit keluarga tu sangat penting. Ketiga ialah community. Community itu juga perlu memainkan peranan. Umi selalu sebut dalam gerakan jelajah anti-scam kami, kita semua ada surau, ada masjid, ada church, ada kuil. Semua ada. Tapi kenapa, minta maaf lah ya kalau benda ni agak kontroversi sikit, kalau boleh semua agamawan come on board to fight scam. Not only to put that thing on the TV, yang kat mesti ada TV kan, gini, but go back to basic and then inform everybody the value of other than money. Go back to basic, okay? Tapi ini tidak bermakna semua orang perlu belajar menggunakan all the gadgets, all the digital gadgets. However, sebagai orang dewasa, bukan dewasa lah, sebagai warga emas kita semua juga harus juga belajar menggunakan all the tools ya sebelum kita, dan jangan 100% trust if you don't see people face to face. Because dengan AI dan sebagainya, macam-macam boleh Betul sekarang. So be very careful because AI is also a tool only. Pengguna AI itu adalah manusia, insan yang patut go back to basic. All said and done. Kepada kita warga emas, kita harus bergerak sebagai satu kumpulan dan buat satu tindakan, Dr. Wong. You are not warga emas, okay? Supaya kita semua diberikan keistimewaan untuk suka kita lah. Ini tak, everything must be digital. Okay, kalau kita tak nak pakai QR code tu, okay what? Kita baik bagi duit. So give us a choice. Okay? Because sekarang ni kalau saya pergi ke kedai semua, kalau tak pakai QR code, kena marah. Makcik ni kan kalau tak pandai ni kan, makcik jangan datang ke kedai saya. Banyak cantik macam kau. gitu pula. Tak boleh. Ya, betul. Give us the freedom. Because my friends in other countries said, warga emas ada senior citizen account. Think about it. Banks. Kami ada masa apa? Suka kami lah, kami nak duduk di rumah, kami tak nak duduk rumah sunyi. Kami nak keluar. Kami nak pergi ke bank. Kami nak jumpa orang. Inclusive society. Inclusive to Dr. Wong. So that is my message to the people who are in the industry. Perbankan. Tu dia. Okay. Mesej yang sangat jelas, Umi. Ada satu lagi message. Silakan. Yang sangat penting juga. Saya rasa sudah sampai masanya pihak berwajib mengadakan satu perjumpaan di antara semua agensi-agensi yang terlibat dalam scam. Bukan terlibat menjadi scammer. Bukan untuk mengatasi ataupun menangani ancaman scam ini dari segi legal, dari segi macam-macam lah. Ya, kita perlu ada satu grup. Macam mesti ada satu plan tindakan anti-scam di peringkat kebangsaan. That message is for the powers who are people who are in power now. Terima kasih sangat-sangat. Terima kasih Umi.
saya daripada mesej yang Umi bagi, the take away yang saya nampak sebenarnya, ada juga Umi bagi mesej kepada para scammer. Ada yang awal-awal tadi. Ada juga mesej kepada mereka yang kena scam yang telah ditipu. Dan juga sekarang ni yang take away yang akhir tadi adalah kepada pihak berkuasa untuk kita buatkan satu plan tindakan yang betul-betul untuk kita membenteras ataupun kita menangani satu program intervensi yang boleh kita lakukan di pelbagai peringkat, di sekolah, di organisasi, di komuniti, untuk kita membenteras, menghindarkan terus skamer-skamer dalam talian ni. Mesej yang sangat jelas daripada Umi. Betul Dr. Wong Dan saya mengambil iktibar daripada perbincangan ini, daripada Umi, daripada Dr. Wong sendiri, bahawa mesej yang ingin disampaikan, pengalaman Umi sendiri, daripada pandangan Dr. Wong sendiri adalah sesuatu yang kita boleh buat sebenarnya. It is a matter of time untuk kita duduk bersidang dan implementkan, menggerakkan terus perkara tersebut. Jangan tunggu lama-lama sangat untuk kita bersidang, untuk kita berbincang, tetapi kita terus boleh melakukan sesuatu, insya-Allah. Baik, terima kasih banyak Umi dan juga Dr. Wong di atas perkongsian dan pandangan, pengalaman Umi dan nasihat yang sangat-sangat bernilai kepada kita semua. Dan perbualan kita ini mengingatkan kita masing-masing bahawa penipuan dalam talian bukan sekadar melibatkan kerugian kewangan. Ia juga memberi kesan emosi dari sudut mental, kehidupan sosial kita juga. Mangsa mungkin mengalami rasa malu, mungkin rasa rasa bersalah, bimbang, anxiety, tetapi mereka tidak sepatutnya menanggung semua ini keseorangan. Kita hendakkan pelbagai support system yang ada dan memberikan bantuan kepada mangsa-mangsa skamer ini. Dan kepada para pendengar, kepada yang mendengar podcast kita, yang melihat podcast kita ini, marilah kita sama mengingati satu perkara ini. Sesiapa sahaja boleh menjadi mangsa penipuan dalam talian. Apa yang lebih utama adalah bagaimana kita bertindak untuk keluar daripada keadaan itu. Keluar daripada rasa salah, rasa menyesal, rasa kebimbangan itu. Dan itulah yang kita bincangkan sebentar tadi dalam podcast ini. Dan saya sekali lagi ingin mengucapkan terima kasih kepada Umi kerana sudi hadir podcast ini untuk memberikan pandangan dan memberikan satu mesej yang baik. Juga saya ingin ucapkan terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Wong kerana memberikan sudut pandangan dari sudut psikologi dan kaunseling. Bagaimana kita boleh membina satu suasana yang lebih cakna kepada situasi yang memudaratkan ini. Dan sehingga kita berjumpa lagi di podcast yang akan datang, dan saya ingin ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.